Dalam video ni aku nak share satu benda yang paling aku menyampah. Intermittent problem. So, Sevi ni sekarang semalam dia tiba-tiba mati tengah jalan. Tak pasal-pasal. Aku suspek fuel pump. Sebab fuel pump aku tak tukar lagi tu. Aku nak sampai dia betul-betul malfunction. Tapi since Sevi ni adalah generasi terawal yang menggunakan drive by wire, banyak sensor dekat kereta ni. Ini kereta dah 20 tahun yang lepas kita develop menggunakan teknologi Renault. So aku ada ni scanner ni. Ini yang basic sangat lah. Tapi at least aku dah ada idea apa yang problem sebenarnya. So kalau kita tengok dekat scanner ni dia tunjuk P0335. So bermaksud bukanlah fuel pump punya isu, tetapi TDC sensor aku. P0335 tu dia akan tunjuk crankshaft sensor. So untuk Sevi kita panggil TDC sensor. Jom kita pergi depan tengok. TDC sensor aku dah buka. Ni board 10 lah. So aku dah check ni tadi. Kan, surface sensor okey, tapi aku ada satu findings. Boleh nampak tak dalam video ni Kau nampak tak area ni? Exposed wire. So aku suspect exposed wire ni every time dia touch body dia akan hilang signal. So that's why dia intermittent. So sekarang kita kena prove kan hipotesis kita betul. So engine running sekarang. Wire aku dah clip. Aku nak tengok betul ke kalau touching body dia akan mati. So, kita try touch body. Tak mati? Tak mati? Tak mati juga. Simulation aku fail. Aku tak dapat cari punca apa yang touching menyebabkan dia mati. So at last aku reroute balik wire ni. Sebelum ni dia tersepit dekat bawah tu. So that's why terbakar dia punya insulator tu. Dia tersepit dekat bawah hose sana. And then heat daripada engine menyebabkan dia terbuka lah. The problem is bila kita simulate touching dengan body tu, dia tak mati. Then aku try cari pula untuk shortkan dua wire tu. Tak jumpa pula, kecuali lah kalau tiba-tiba dia tercucuk dekat mana-mana kan area sambungan tu. Sebabnya aku punya TDC sensor ni dah modified. TDC sensor asal Sevi ni dia ada problem. Dia ada sedikit modification yang perlu dibuat dekat sensor tu. Ada pakar-pakar dia lah. So ini cerita 19 tahun dulu. So apa yang aku buat? Aku dah insulate balik, taping, reroute wire ke atas, and then aku try start engine running 2 jam. Tak mati. Itulah dia. Kalau dalam industri ni, benda yang paling memeningkan kepala kita orang ni adalah isu intermittent. So kalau ada siapa-siapa yang ada pengalaman and exactly tahu sebenarnya apa yang berlaku, bolehlah komen, share experience. Itulah dia. Ilmu kita ni sebesar zarah je. Ilmu dia yang absolute tu kun fayakun. Kun fayakun tu pun hanyalah bahasa sebenarnya. Bahasa yang disampaikan kepada seorang pesuruh yang berbangsa Arab supaya boleh difahami dalam bentuk bahasa. Hakikat yang sebenarnya kita tak pernah faham. Semoga ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan menjadi saksi untuk di kehidupan kekal abadi. Jota Graciao.